Okay guys, Assalamualaikum. Saya Eddie. Belakang saya ni model yang tersangat banyak datang dekat sini sebab masalah absorber yang lembut. Jadi biasanya saya akan buat video masuk dekat testing mesin, tapi kali ni saya tak nak buat dekat testing mesin. Saya nak tunjukkan fizikal dia, macam mana kelembutan dia. Okay? Sebab itu AJH30 ni, owner ni cakap memang rasa berbuai. Kereta ni tahun 2020. Okay? You guys boleh tengok yang depan Yang depan kalau saya tekan macam ni je. Nampak tak? Saya tekan sini je. Dah turun dah. You guys bayangkan kalau kereta berat duduk atas condition absorber yang lembut macam ni. Memang berbuai. Okey, kita tengok yang belakang pula sebab biasanya owner AJH30 cakap duduk belakang pening. Sebab apa? You guys tengok Saya tekan macam ni. Saya berdiri pun saya boleh tekan. You guys nampak? Saya bukan kuat pun, kurus. Tapi you guys nampak. Sebab itu absorber ni lembut guys. So sekejap lagi bila dah siap absorber ni, saya akan tunjukkan compression dan rebound dia. Tengok keras ke lembut. Nak tengok saya kuat ke tidak. Okay? So guys, stay tune. A few moments later. Okay guys, sekarang ni absorber AJH30 dah siap. Awak nama siapa? Nama E. Orang mana? Organo. Orang Gano. Mu berapa lama kerja sini? Dah nak dekat 4 tahun. 4 tahun? Dulu mu kuruh. Lah ni? Di Badut. Okay guys, sebab apa saya panggil dia? Sebab saya tahu absorber AJH30 selepas refurbish memang saya takkan boleh tekan. Saya cuba tekan Okay, ni yang bahagian depan. Tak boleh tekan. Abang dah sempur lah. Apa? Tak payahlah bang, abang sempur je lah. Kau asal bro. Kau tekan? Nampak tak? Oh, barulah padu guys. Itu yang depan. Tapi yang belakang ni aku bukan cakap apa lah. Aku boleh tekan sendiri lah. Aku boleh tekan sendiri lah. Tak boleh. Kau tekan lah. Kau ni belagak. Aku cakap tak boleh tekan. Tak boleh tekan kat bawah. Nampak tak? Menggigil-gigil kau tekan. Okay guys. Itulah dia perbezaan dia. Okay. So apa yang saya nak bagi tahu, absorber ni kami refurbish bukan kepada original condition, tidak. Kita add on 40% keras mengikut keberatan kereta. Mengikut keberatan kereta dan keberatan body. Jadi itulah dia result yang saya dapat tunjukkan dekat you guys. So kat you guys kat luar sana yang menggunakan AJH30, AJH40, NDH20, NDH10 ada masalah berbuai sebab masalah absorber yang lembut. So selepas refurbish, insyaAllah settle. So insyaAllah kalau jika you guys berminat nak tahu lebih lanjut, lebih